Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Julaina. Nama saya Ainuddin Arif bin Nasaruddin, nombor matrik 231411. Dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pencampuran bahasa di media sosial. Baiklah, sedikit pengenalan. Definisi pencampuran bahasa ialah keadaan apabila seseorang menggunakan lebih daripada satu bahasa dalam ucapan menurut Tan Kuo Yi 2009. Nomor 2030 menyatakan bahawa tujuan penutur untuk mencari perkataan dan frasa yang sesuai adalah punca pencampuran bahasa itu berlaku. Perkara ini seperti yang dinyatakan oleh Tara dan Purnachandran 2018, iaitu penutur pelbagai bahasa sering mencampurkan antara bahasa dalam sesuatu perbualan berdasarkan amalan biasa dalam konteks pelbagai bahasa seperti di Malaysia, iaitu sebuah negara yang berbilang bahasa dan bangsa. Baiklah, bagi definisi media sosial. Media sosial ialah suatu platform digital yang menyediakan tempat untuk melakukan aktiviti sosial bagi setiap penggunanya. Antara aktiviti yang dapat dilakukan di dalam media sosial ini ialah seperti melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan memberikan informasi dan juga konten berupa tulisan, foto dan juga video. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis pencampuran bahasa. Saya dapati terdapat 3 jenis pencampuran bahasa yang kerap digunakan oleh rakyat Malaysia. Yang pertama ialah pencampuran di antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contoh yang saya berikan ialah drop gear pakai style ref matching. Drop gear di dalam bahasa Melayu standard adalah turun gear. Baiklah, pencampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni adalah sebuah campuran yang popular dan paling kerap digunakan oleh rakyat Malaysia. Saya tidak menafikan perkara ini juga turut berlaku kepada diri saya sendiri dan saya yakin kepada Dr. Julaina sendiri. Betul kan? Baiklah, seterusnya pencampuran bahasa di antara bahasa Melayu dan dialek. Kita seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang dialek. Antaranya ialah dialek Pantai Timur seperti dialek Pahang, dialek Terengganu, dialek Kelantan dan juga dialek di belah utara seperti dialek Pulau Pinang dan juga dialek Perak. Terdapat juga dialek-dialek seperti dialek Johor dan juga dialek Melaka. Perkara ini tidak dapat dielakkan kerana setiap negeri mempunyai dialek yang tersendiri dan keunikan dalam berinteraksi dan berkomunikasi di antara satu sama lain. Baiklah, yang terakhir ialah pencampuran bahasa Melayu dan juga bahasa bangsa-bangsa di Malaysia. Seperti kita ketahui, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan multilingual. Interaksi dan komunikasi di antara bangsa adalah sesuatu perkara yang normal dan perkara ini turut mencetus kepada sikap rakyat Malaysia yang suka berpura-pura dan mencuba mempelajari dan menggunakan bahasa bangsa lain termasuk bahasa Melayu dalam komunikasi seharian. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor pencampuran bahasa. Antara faktornya ialah banyak istilah moden kini seperti istilah-istilah teknologi banyak menggunakan bahasa Inggeris. Antara istilah-istilah teknologi adalah seperti internet, laman web dan juga komputer. Perkara ini tidak dapat dielakkan kerana seperti yang kita sedia maklum, teknologi pada masa kini banyaknya dicetus dan dijual oleh negara-negara luar seperti negara Amerika Syarikat dan negara Eropah. Perkara ini turut memberikan kesan terhadap pengguna-pengguna teknologi ini, misalnya rakyat Malaysia yang tidak arif dengan
dengan bahasa dan istilah yang sudah pun dimelayukan bagi teknologi-teknologi ini. Baiklah, yang kedua ialah penggunaan kata-kata mutiara bangsa sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu sendiri mempunyai peribahasa dan kata-kata mutiara indah. Jadi tidak heran jika bangsa-bangsa lain di Malaysia seperti bangsa Cina dan bangsa India turut menggunakan bahasa-bahasa mutiara mereka dalam perbualan seharian dan juga di media sosial untuk menunjukkan kepandaian, gaya hidup dan juga pemikiran bangsa mereka di dalam sesebuah penulisan. Yang ketiga ialah faktor penekanan pembelajaran bahasa Inggeris di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, generasi-generasi muda terutamanya seperti generasi Alpha sudah pun diterapkan dan diajarkan bahasa Inggeris sejak daripada rumah lagi oleh ibu bapa dan seterusnya di sekolah rendah, sekolah menengah dan berakhir dan ke Menara Gading. Perkara ini adalah suatu usaha kementerian untuk memperkuatkan dan memahirkan rakyat Malaysia dalam menggunakan bahasa Inggeris di Malaysia. Baiklah, faktor yang terakhir adalah faktor persekitaran, iaitu seperti yang saya katakan sebentar tadi, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan perkara ini dan multilingual, dan perkara ini turut melahirkan rasa dan sikap rakyat yang ingin mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa asing, tidak kira bahasa bangsa di Malaysia maupun bahasa daripada luar dalam perbualan seharian mereka dengan budaya-budaya lain dan budaya dan bangsa-bangsa lain. Perkara ini juga benar dengan pelancong-pelancong asing yang datang ke Malaysia, di mana rakyat Malaysia akan lebih gemar dan lebih suka untuk menggunakan bahasa pelancong asing tersebut berbanding bahasa Melayu sebagai sikap dan kesantunan untuk memahami antara satu sama lain ketika berkomunikasi. Kita beralih pula kepada cerminan masyarakat. Kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia kini sudah bersiap sedia untuk menuju ke arah yang lebih global dan mesra pelancong asing. Seperti yang saya katakan, seperti yang kita dapat lihat daripada jenis-jenis pencampuran bahasa dan juga faktor-faktor pencampuran bahasa, rakyat Malaysia lebih gemar berkomunikasi di antara budaya dan juga berbilang kaum melalui bahasa orang kedua ataupun orang yang mereka berinteraksi dengan, berbanding menggunakan bahasa Melayu sendiri. Perkara ini adalah untuk menunjukkan kesantunan dan memudahkan komunikasi dan interaksi antara kita sebagai rakyat Malaysia dan juga budaya lain dan pelancong-pelancong asing. Baiklah, cerminan kedua ialah masyarakat Malaysia sedia untuk maju daripada aspek teknologi. Saya katakan sedemikian kerana pembelajaran mengenai teknologi di Malaysia lebih banyak menggunakan istilah-istilah Inggeris berbanding istilah-istilah Melayu kerana kemudahannya dan sikap bahasa Inggeris yang global dan boleh digunakan di serata dunia. Yang terakhir ialah cerminan masyarakat yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ini mudah terpengaruh dengan budaya asing, misalnya budaya barat. Saya katakan sedemikian kerana dapat kita lihat daripada pempengaruh kini di media sosial banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam perbualan dan pembuatan video untuk menunjukkan kerelevanan dan perkara ini turut
menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sudah pun sedikit demi sedikit beradaptasi dan dipengaruhi oleh budaya asing, terutamanya budaya di sebelah barat seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Baiklah, bagi menyimpulkan semula pembentangan pada hari ini, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing tu amatlah penting pada era globalisasi ini. Walaupun begitu, kita tidak wajar untuk mencampur adukkannya. Perkara ini seharusnya ditangani supaya kita tidak merosakkan sistem bahasa yang kian lama dicipta dan digunakan oleh pejuang-pejuang bahasa dan bangsa kita yang terdahulu. Bahasa jiwa bangsa adalah frasa yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu yang indah diciptakan untuk melambangkan identiti penuturnya yang berbudi pekerti dan bijak dalam menjaga maruah diri dan juga orang di sekeliling. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.